Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rantau Official. Okey guys, hari ini saya review kereta yang baru masuk ya. Yang baru masuk. Okey, apa je kereta? Ni salah satu ni guys. Ni salah satu dia, Volkswagen Polo Volkswagen Polo tahun 2014. Polo sedan. Okey. Ini kereta memang cantik ni guys. Kalau korang nak cari kereta konti, saya recommend yang ni. Betul saya cakap, enjin ke gearbox semua cantik. Aircon sejuk. Okey, mileage rendah guys. Mileage dia rendah. Saya tengok mileage sekejap ya. Mileage dia ni guys, tengok tu. Boleh nampak ya, 58,000 mileage dia. Rendah betul ni. Tapi kalau setting tu saya tak tahulah. Pasal saya tahu masa kereta sampai sini saja. Saya nak setting pun tak pandai lah. Macam tu kan. Tak faham lah. Boleh saya cakap tak faham. Kalau untuk bahagian dalam, barang-barang semua ada. Cuma seat tu kotor pakai saja. Bumbung cantik lagi. Dashboard pun cantik tu. Aircon kereta ni pun sejuk guys. Audio pun hidup lagi. Dalaman pun kemas tu. Betul saya cakap tu guys. Jadi kalau korang nak cari kereta konti, saya recommend betul yang sebiji ni guys. Yang sebiji ni betul saya cakap. Enjin memang cantik. Senyap lagi enjin lah. Kalau untuk lampu pun terang tu kan. Okey. Tahun 2014 kereta ni. Kalau untuk harga kereta ni guys, murah-murah saja kita jual. Bawah 10k. Harga dia 9,300. Okey. Siapa cepat dia dapat lah kereta ni. Ni saya betul-betul cakap ni guys. Nanti korang masa sampai sini boleh test drive juga. Tapi sebelum raya kalau korang booking kereta macam sekarang ni kan, dah tak boleh ambil kereta pasal Puspakom penuh sampai raya. Okey, jadi lepas raya korang boleh tamprint kereta. Siapa cepat dia dapat lah kereta sebiji ni guys. 9,300 saja harga dia. Okey. Kita cari yang lain. Ni sebiji pula guys. Nissan Selfie. Tahun 2008. Cuma cat tu bahagian bonnet, bahagian bumbung kurang cantik lah. Dan bahagian bumper sini kurang cantik. Pasal dekat sini pun dia ada kemek juga sikit ni. Kita boleh tarik kan. Kalau bahagian yang lain-lain tu kira okey lagi. Saya tengok keliling dulu. Okey. Ni belakang sini pun ada juga kemek tu. Bekas gesekan pun ada. Lepas tu kereta ni tahun 2008, CC 2.0 CC 2.0. Harga dia pun tak mahal, 6,800 sahaja harga dia. Okey. Enjin, gearbox semua okey guys ya. Aircon pun sejuk juga kereta ni. Kita tengok bahagian dalam dia. Bahagian dalam kira cantik lagi tu. Bersih tu. Tu bumbung pun ada sikit-sikit kotor saja kan. Ni bahagian dalam sini depan tu dashboard. Cuma steering tu nak kena balut lah steering dia. Okey, dashboard pun cantik lagi. Seat depan ni ada kotor-kotor saja Kejap, kita tengok bahagian depan lah. Senang. Panas betul hari ni guys. Tu. Ni pun ada koyak juga ni. Seat bahagian driver. Lepas tu dia kotor juga tu. Kotor pakai lah. Okey. Kereta ni guys, enjin, gearbox semua okey. Aircon pun sejuk, audio pun hidup Tahun kereta ni tahun 2008. Harga dia 6,800 saja guys. Okey. Ni sebiji ni Ford Fiesta ni guys. Bos dah turunkan harga ni 4,500 sahaja. Ya Allah, murahnya. Lepas tu tahun 2013 kereta ni 1.6 cc ya. Saya tengok bahagian dalam dia kejap. Tu lawa dalam ni guys. Tu bumbung pun bersih ni. Ni siap bagi alas ni pula. Alas dashboard tu kan.
Dashboard pecah pun langsung tak ada. Masih cantik dashboard tu. Lepas tu engine gearbox pun semua cantik. Aircon sejuk. Mileage dia 237,000. Okey. Kereta ni kalau untuk cat tu guys, bahagian tepi-tepi sini bawah tu kan, kira cantik lagi. Cuma korang nak kena cat tu itu bumper belakang, bonet belakang, sorry bonet belakang, bumbung, lepas tu bonet depan nak kena cat. Lain daripada tu cantik lagi tu. Nah kan, tu tayar tebal guys. Betul saya cakap, kereta ni memang siap pakai sajalah. Kalau untuk enjin tu tak perlu repair cuma bonet ni teruk sangat ni. Ni bumper depan ada pecah juga kan. Korang ganti sendiri ya. Kami tak buat benda ni. Kami jual seadanya sahaja. No warranty ya. Okey. Engine, gearbox semua okey. Harga dia 4,500. Kalau nak booking boleh. Tapi kalau nak ambil kereta, kalau nak thumbprint, lepas raya sebelum raya memang dah tak boleh lagi ambil. Pasal puspakom dah penuh. Okey. Kita next. Ni wajah sebiji lagi ni guys. Wajah yang itu hari kan, masa tu harga belum ada. Sekarang bos dah keluarkan harga. Tahun 2003. Harga dia 4,800. Nah, harga dia 4,800. Cuma kereta ni aircon dia tak sejuk. Okey. Kalau untuk bahagian dalam tu kira cantik lagi lah. Nah, auto tu cantik lagi tu. Tu Android player tu hidup lagi. Tak rosak. Bumbung kotor saja. Seat koyak tak ada macam tu kan. Okey. Tu cantik lagi lah. Panas ni guys. Betul saya cakap. Ni aku ambil video ni pukul berapa? Pukul 2 petang. Ni saya ambil video ni pukul 2. Memang panas betul ni. Okey, itu harga dia tadi 4,800 ya. Tahun 2003. Ada sebiji lagi wajah baru masuk ni. Ni. Ni tahun 2005 ni guys. Cuma cat tak cantik juga kan. Harga pun kami bagi murah-murah saja tu. Wajah tahun 2005. Bahagian dalam tu. Ni bahagian dalam ni guys. Tengok tu seat ada koyak. Harga dia 3,800. Tu. Cantik. Cantik sangat tu tak lah guys. Cuma seat tu, lepas tu lubang aircon semua dah patah kan. Aircon kereta ni sejuk guys Aircon kereta ni sejuk. Cuma yang sebiji tadi tak sejuk aircon dia. Rosak sangat. Lepas tu ni bahagian belakang ni dia lain-lain pula. Seat ni apa hal lah. Tu. Macam-macam color ni. Ya Allah. Okey. Tapi kami jual harga murah sangat tu. 3,800 sahaja. Okey. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh terus datang sini. Okey. Panas betul ni guys. Itu saja dulu hari Isnin saya buat lagi video. Tapi sebiji ni guys, kereta ni Honda Civic ni dah jual. Banyak kereta yang dah jual guys. Betul saya cakap. Jadi kalau berminat tu boleh terus datang saja sini. Harga nanti saya tunjuk lah harga betul. Kadang-kadang dekat YouTube tu harga dah berubah macam tu kan. Kita ikut harga terbaru lah. Kalau customer lambat sampai, mana tahu harga pun dah berkurang juga. Nanti saya tunjuk harga dia yang terbaru Okey, itu saja guys. Panas betul tu. Tengok matahari tu. Betul-betul atas kepala ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.